Treasury Secretary General Johan Mahmud Merican says 5.4 million Malaysians from the B40 and M40 income groups stand to benefit from the expanded sales and service tax starting July 1st. Johan said the expected boost in revenue will allow the government to scale up its financial assistance to members of the B40 and M40 income groups, such as the monthly Sumbangan Asas Rahmah. Seperti mana yang pada asalnya peluasan SST telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan 2025, dan pada masa itu antara keperluan untuk meningkatkan hasil kerajaan, pertamanya ialah dari segi komitmen kerajaan untuk menambah baik perkhidmatan kepada rakyat. Mungkin tiga sebab utama keperluan untuk laksanakan ini. Satu, untuk perkhidmatan rakyat; keduanya, untuk pengurusan fiskal yang bertanggungjawab; yang ketiganya adalah supaya ada ruang fiskal untuk dapat bertindak jika terdapat ketidaktentuan ekonomi global. He said the SST expansion targets only non-essential goods and services, ensuring that daily expenses for families in the B40 and M40 groups remain largely unaffected. Barangan yang kekal pada 0% lah dari segi cukai jualan, ia termasuk memang barangan makanan yang belum diproses lah, contohnya ayam ke daging, ataupun udang, sotong ke sayur tempatan, dan juga macam beras. Selain daripada itu, ada juga barangan proses yang asas, contohnya tepung, sardin, gula roti, susu, sebagai susu, minyak masak sawit. Selain daripada itu juga antara yang 0% macam contohnya dari segi ubat, buku dan sebagainya. Meanwhile, premium items like imported fruits and premium seafood like salmon, cod, and king crab will be subject to a 5% SST. The revised tax also covers optional goods with alternatives, such as electrical appliances and processed foods like jam. This fiscal management is part of the Madani economic reform agenda, which aims to reduce the deficit from 5.5% in 2020 to a targeted 3.8% in 2025. Beyond this, the government is reinvesting in key areas: over 1 billion ringgit for permanent healthcare positions, 400 million ringgit to upgrade clinics, and more funds to improve schools and rural infrastructure. Addressing concerns about potential profiteering, Johan assured that the government will step up its efforts in monitoring prices at retail outlets and supermarkets. Semakan semula SST merupakan langkah satu kerajaan yang bertanggungjawab meluaskan hasil supaya dapat memenuhi keperluan perkhidmatan kepada rakyat dan perniagaan dengan lebih baik, tetapi pada masa yang sama mengambil satu pendekatan yang bersasar. Tetapi dalam merangka semakan semula cukai SST ni, ianya dirangka sedemikian rupa supaya mereka yang lebih mampu dapat membayar dan juga dikenakan cukai dan perkhidmatan kepada barangan pilihan. Natasha Bust, FMT.